بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Hadis yang ke-32, adab dengan jiran. Qala an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma zala Jibrilu yusini bil jari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma zala Jibrilu yusini. Sentiasalah malaikat Jibril yusini bil jar, mewasiatkan aku berkenaan dengan berbuat baik kepada jiran. Hatta zanantu, sehinggalah aku merasakan, sehingga menyangkalah aku, annahu sayuwarrithuhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa jiran itu akan mewarisi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Nabi kita SAW dalam hadis yang kita baca pada malam ini menyebut tentang berbuat baik kepada jiran. Nabi SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar." Sentiasalah Malaikat Jibril mewasiatkan aku tentang berbuat baik kepada jiran. Hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Sehingga aku menyangka bahawa jiran itu akan warisi harta pusaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk daripada sini, betapa selalu dan kerapnya Malaikat Jibril datang dan datang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah, memperingatkan tentang berbuat baik kepada jiran. Maknanya Malaikat Jibril mai tak berhenti, ataupun selalu mai berpesan pada Rasulullah SAW bahawa dengan jiran ni kena berbuat baik. Sebenarnya kalau Malaikat Jibril mai sekalipun, Nabi dah tersangat faham. Tapi Malaikat Jibril datang mengajak. Malaikat Jibril datang mengajar dengan secara praktikal, bukan sekadar mai habaq, tapi mai ajak secara praktikal, iaitu satu pengajaran yang hidup. Kalau mai sekali habaq, Nabi fahamlah. Tapi mai banyak kali ni ialah satu perkara yang lain, atau perkara lain pula, lebih daripada yang biasa. Sebagai contoh, Malaikat Jibril alaihissalam setiap tahun akan turun sekali mai buat tadarus dengan Rasulullah dalam bulan puasa. Maknanya setiap setahun sekali Malaikat Jibril turun dan buat tadarus bersama Rasulullah SAW. Sehinggalah pada tahun Nabi nak diwafatkan, Malaikat Jibril turun 2 kali. Nabi kita SAW bila malaikat turun 2 kali, Nabi kata, nampaknya hal ni lain sikit. Mungkin tahun ini tahun terakhir aku hidup atas muka dunia. Sebab turun tak macam biasa. Sebab Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, sudah semakin hampir habis diturunkan. Jadi bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat turun 2 kali memperkejapkan Al-Quran di hati Rasulullah. Nabi kata, nampaknya tahun ni tak lama dah umur aku. Maka setiap perkara yang luar biasa itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada petunjuk yang luar biasa. Jadi subhanallah, bila Jibril turun banyak kali, dan banyak kali itu berpesan tentang berbuat baik pada jiran, sampai Nabi kata, jiran ni boleh mewarisi harta pusaka apa? Sampai sudah jadi hampir-hampir sebagai ahli waris. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Serupa seperti dah jadi macam adik-beradik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi
Daripada hadis ini dapat kita faham betapa besarnya hak jiran yang mesti kita tunaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jiran ni siapa dia? Jiran ni iaitu orang yang duduk di depan kita 40 buah rumah, di belakang kita 40 buah rumah, di kiri kita 40 buah rumah, di kanan kita 40 buah rumah. Keliling rumah kita tu 40 buah tu adalah jiran. Termasuk yang duduk di keliling-keliling kita itu, hatta bukan Islam sekalipun, dia jiran juga. Bukan jiran ni semata-mata orang Islam saja, tapi hak bukan Islam pun jiran juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka setiap mereka yang duduk jadi jiran kita, mereka ada hak jiran. Mereka ada hak jiran. Apa dia mana hak jiran? Hak jiran maknanya hak yang mesti kita bagi kat mereka. Yang mereka kena dapat hak tu daripada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita masak, masakan kita tu bau sampai rumah mereka, kena sampaikan yang kita masak tu kat mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengajak kita tentang pentingnya berbuat baik kepada jiran. Kenapa? Sebabnya jiran ni kadang-kadang mereka lebih penting daripada adik-beradik kita. Sekalipun adik-beradik ni duduk jauh, duduk di Bukit Tajam, duduk di Kuala Lumpur, duduk di mana. Waktu kita susah, kita nak minta tolong, tentulah kita panggil jiran. Dari nak panggil adik-beradik yang duduk di mana-mana halau tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, sakit demam. Ataupun kita nak jaga rumah, kita tak pergi mana-mana, tentulah yang jaga rumah kita jiran kita. Jiran kalau dapat hak baik, kita tenang, kita bahagia. Tapi kalau dapat jiran sebaliknya, kita akan menderita. Itu jiran. Sebab itu di antara perkara yang Nabi sebut sial tak ada, tapi kalau ada, pada beberapa perkara. Di antaranya pada jiran. Sial tak ada, Nabi kata. Tapi kalau ada, di antaranya ialah pada beberapa perkara. Yang pertama pada jiran. Yang kedua pada kenderaan. Yang ketiga pada isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk apa tu? Maksudnya, kalau sialnya apa? Sial ni adalah perkara jahat yang bakal merundung kita. Itu mana sial? Maknanya kejahatan itu boleh timbul daripada jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tahu tentang ahwal rumah kita. Kadang-kadang dia tahu sampai habis. Bukan sekat di luar rumah, dalam rumah pun dia tahu semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang. Jadi dia boleh buat keluar semua keburukan dalam rumah kita, keluar rumah. Kalau dia baik, dia menyimpan keburukan dalam rumah sampai jangan keluar daripada rumah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, seorang tu duduk dalam rumah pakai seluar pendek.
Contoh, dengan bini dia. Nak masalah apa? Pakai seluar pendek dengan bini dalam rumah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi, tanpa dia sangka-sangka, soalan Sayyidina, si jiran ternampak. Contoh. Lepas tu dia kata, apa nak rumah pendek? Contoh. Jadi keburukan kita dikeluarkan daripada rumah. Allahumma salli ala sallam. Kita kadang-kadang kita berkongsi rahsia dengan dia. Kita berkongsi rahsia keluarga dengan dia. Kalau dia amanah, dia simpan. Dia tak buat keluar. Tapi kalau dia tak amanah, dia tak simpan rahsia, habis. Semua orang tahu rahsia keluarga. Itu yang katakan keburukan jiran. Ada sebagai contoh, orang yang duduk di kota-kota besar. Dia bukan peduli orang. Dia baliklah rumah, dia masuk rumah, esok dia keluar. Dia balik pula, macam tu hari-hari. Dia tak ambil tahu hai siapa di tepi rumah dia. Dia tahulah nama sekian-sekian, tapi tak pernah sembang, tak ada. Ada tu peristiwa tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam pukul 10, 11 pagi, main sepeda lori, dia talam bonet belakang dia tu dekat pagar. Lepas tu pindah barang halang rumah masuk dalam lori. Kawan ni tak ambil tahu hajiran, dia kata pindah ke? Soalan Sayyidina, tak habang pindah. Sedangkan hak mai tu main kuk barang. Kawang siang hari. Kawan tu balik-balik tengok tu, dia habislah rumah, hangkuk habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hak nak curi ni pun dia study habis lah. Dia research habis lah. Mereka ni bukan ambil tahu hajiran. Buat lari pun mereka tak peduli apa. Tu keburukan jiran. Yang tak ambil tahu hajiran. Ada orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tak peduli hajiran. Dia balik rumah, dia parking kereta ikut suka dia. Depan rumah kawan ni, tepi depan pagar, dia parking kereta. Sakit hati orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita Allah, apalah. Nak kata bagai dikata. Sagi peli pula. Kita nak keluar tengah malam, sagi ke siapa, sakit ke, urusan ke, Allah macam mana tu. Tuan-tuan, tu kalau dapat jiran yang jahat. Kami duduk Mesir, jiran dengan orang Arab. Orang Arab ni bukan semua tak baik, ada juga yang baik. Tapi waktu di Mesir tu banyak jumpa yang tak apa baik. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia ada rumah kami tu ada 4 tingkat. Kami duduk atas sekali, tingkat 4. Jiran sebelah tu Arab. Dia dalam seminggu adalah 2-3 kali kot. Orang sampah, mengambil sampah buat turun. Bila time Allahumma salli ala Sayyidina, orang sampah nak ambil sampah. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Sampah rumah dia tu, dia tak depan pintu rumah dia. Tak depan pintu rumah kita. Sakit hati, sakit hati. Mana tu jiran? Pada Nabi kita SAW sangat memberi keprihatinan terhadap jiran sampai Nabi kata ikhtaril jar qabla dar. Nabi kata pilihlah jiran dulu sebelum kamu pilih rumah. Kita pilih mana dulu? Kita pilih rumah dulu. Kena lot. Kita beli kena lot. Kita kata ni tani strategi. Kita tak pilih lagi siapa jiran. Kita kena cek jiran siapa depan kita. Belakang siapa kita. Tepi kanan siapa. Tepi kiri siapa. Supaya esok bila kita duduk, kita bahagia. Kita tak celaru. Senang.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitu. Demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah yang dikatakan kepentingan menjaga hak-hak jiran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berjiran dengan seorang Yahudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Yahudi itu rumah dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di atas. Rumah Imam Syafi'i di bawah. Satu masa, si jiran Yahudi ni merasa nak ketuk rumah Imam Syafi'i. Bila dia ketuk rumah Imam Syafi'i, berarti dia nak bertamu. Imam Syafi'i persila masuk. Bila persila masuk, lepas daripada bersembang barangkali, Imam Syafi'i masuk dapur, nak buat keluar makanan, ayak makanan. Yahudi ni terperhati. Di satu sudut rumah Imam Syafi'i itu ada bekas macam timba yang tahan ayak daripada atas. Nitik daripada atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kata Imam Syafi'i, kata Yahudi ni, rumah aku atas tu. Kalau nitik ayak tu daripada atas tu. Rumah aku. Bila Imam Syafi'i mai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tanya. Saya nak tanya, Maulana Syekh. Ayak menitik pada rumah saya ke ni? Ya, kata Imam Syafi'i. Kata kawan, bila lagi? Kata Yahudi itu. Kata Yahudi, bila lagi? Kata Imam Syafi'i, dah 4 tahun. Dah 4 tahun. Tu orang yang baik. Orang yang baik ni dia tahan. Dia tahan. Hak dia rasa tu dia tahan. Contoh. Ya, Imam Syafi'i. Ada di kalangan para awliya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No. Dia tolong orang. Dia tolong angkat barang orang. Bila tolong angkat barang orang, entah macam mana, tangan terkapit. Bila tangan kapit, kawan tuan barang tu tak tahu. Pasal dia tahan. Patut dia aduh ya. Tapi dia tahan. Pasal apa? Sebab nak jaga hati ni. Orang yang dia tolong. Tu akhlak. Akhlak. Kita berkrisis dengan orang. Kita berikhtilaf dengan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segi orang kata, teruk lah. Teruk sangat-sangat lah kata tu. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak tunjuk kita memusuhi dia. Faham tak? Kita tak tunjuk kita memusuhi dia. Tu akhlak. Bahkan kalau orang main cerita tentang baik dia, kita tak nafi. Memang dia baik. Bahkan kalau orang main cerita tentang buruk dia, kita tak peluh. Kita tak jadi sambung lidah. Tu akhlak. Tu yang saya kata betul lah orang yang berkeliling dengan orang soleh. Faham tak? Untung berkeliling dengan orang soleh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sabar. Jadi kalau kita bertemu dengan situasi macam tu dengan jiran, jadi uruslah dengan baik. Urus dengan baik. Jangan sampai punah ranah hubungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak buat rumah contohnya, Nabi tak bagi buat rumah sehingga angin yang biasa masuk ke dalam rumah jiran terhalang. Nabi tak bagi. Haram hukum dia.
Tak bagi. Maka banyaklah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad episod-episod bimbingan Nabi tentang bagaimana kita bermuamalah dengan jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hak jiran kita mesti jaga sehabis-habis jaga. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan dia, susah dia, semua kita kena ambil tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita beli durian. Durian kalau kita beli, kita kena set sama. Hak ni hak kami. Hak ni kita kena beli. Hak ni kita 2 biji 3 biji, satu untuk jiran. Jangan kita spend untuk kita ya. Jiran kena beli sama. Beli durian, kita pun kena bagi kat jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita beli hak makan sedap-sedap sikit. Contoh, selagi mana tak sampai kat dia tak apa. Contoh, kita buat balik. Waktu kita balik tu, buat sorok. Buah dalam plastik. Tengok-tengok dia keluar. Beli apa tu? Nak bagilah. Tak boleh. Beli apa tu? Mi kuah tulang. Oh, sedap lah tu. Sedap lah. Macam tu tak boleh. Dia kena bagi. Nasib lah sebab dia tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tu yang dikatakan jiran. Maknanya, kalaulah kita jaga dia, dia pun kena jaga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah kita mendapat berkat, barulah kita mendapat rahmat. Maknanya, jiran ni, dia macam adik-beradik. Adik-beradik ni, kalau bermasam muka sikit, kita mengalah lah. Kalau ada sikit-sikit ni, apa berlaku adik-beradik, kita mengalah sebab kita nak, sebab kita tak mau hubungan silaturahim putus. Tak boleh, tu abangku, tu kakku, tu adik aku. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam suami isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isteri fikir macam mana aku nak ambil hati suamiku. Suami fikir macam mana aku nak ambil hati bini aku. Maknanya saling, mutabadilah. Aku bagi kat hang, hang bagi kat aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi itulah, kalau ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita seorang lah. Tapi tak apa. Kita belajar berakhlak. Sekalipun dengan orang yang tidak berakhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah pesanan Rasulullah SAW terhadap jiran. Nabi sebut, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.